Cikgu, kalau saya simpan 1 gram 1 bulan, boleh ke saya nak keluarkan 1 dinar? Pertama, bila nak keluarkan 1 dinar ni, kita kena tahu dulu berapa berat 1 dinar. 1 dinar ni tuan-puan, berat dia berapa? Berat dia 4.25 gram. Jadi, kalau kita nak keluarkan 1 dinar, dalam account gap kita tu kena make sure ada lebih daripada 4.25 gram. Bila sudah ada lebih daripada 4.25 gram, barulah kita boleh keluarkan secara fizikal. Nampak tak? Contohnya, kalau anda menabung 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan ni ambil masa berapa lama? Kalau nak cukup 4.25 gram, mungkin ambil masa dalam 5 bulan. So, bulan kelima tu, anda dah boleh dah decide nak keluarkan 1 dinar macam ni. Sebab pada ketika tu dalam akaun emas anda, ada emas 1 dinar. Nampak tak? Jadi itu strategi macam mana anda nak dapatkan 1 dinar ni, tapi dengan cara perlahan-lahan. Dengan cara simpan sikit-sikit. Kalau tak ada platform ni tuan-puan, kita nak simpan 1 dinar ni, kita kena kumpul duit ada lebih kurang 2,700. Mungkin capai lah, tapi masalah bila simpan duit ni, risiko duit tu untuk bocor tu sangat tinggi. Risiko duit tu untuk bocor tu sangat tinggi. Jadi kepada anda yang nak dapatkan 1 dinar, tapi bajet rendah, sebenarnya anda boleh bermula simpan 1 gram 1 bulan, cukup sahaja 5 gram, boleh decide keluarkan yang 1 dinar sekeping. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau nak belajar simpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi beg biru di bawah, nanti saya bantu.